Ulasan yang terakhir dan mungkin yang paling penting. Yang paling penting dalam topik ini sebenarnya ialah apabila si fulan itu berdoa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa ya Allah atau dia berdoa ya Rasulullah. Yang ni tak ada dalam video tadi tu kan. Tapi perkara penting yang terlintas di fikiran saya ialah apabila dia berhujah sungguh-sungguh tentang lebih patut berdoa menghadap kubur, terhadap makam Rasulullah SAW, lafaz doanya itu ataupun hatinya dalam berhajatkan sesuatu, apakah lafaznya menyebut ya Allah atau ya Rasulullah. Hatinya yang berhajat itu berhajat kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang lebih penting. Namun, memandangkan dalam video tu tak cerita, saya pun tak boleh nak kata apalah. Cuma saya tertanya-tanya sahaja kan. Sebab bila dah bermati-matian, sebab kalau seseorang itu dia berdoa ya Allah, dia berhajat kepada Allah, dia yakin Allah yang makbulkan, dia akan berdoa kepada Allah. Tak payah nak susah-susah nak gaduh dengan Pak Gad, security ke apa, yang polis yang duk jaga kat situ tu, nak menghadap mana apa semua tu. Sebab dia akan berdoa menghadap Allah SWT. Apabila hatinya yakin Allah adalah tempat untuk dia meminta hajat, dan hatinya yakin bahawa Allah lah yang akan memakbulkan. Sebab kita tak mahu orang-orang hipokrit. Hati tu lain, perbuatan lain. Hati tu kononnya meyakini Allah makbulkan, tapi lisan dan perbuatan sungguh-sungguh hendak menghadap makam Rasulullah SAW, kubur Rasulullah SAW.